Pernah rasa tangan kebas, kaki berat atau susah nak imbang badan waktu pagi? Ramai anggap ini perkara biasa, tapi sebenarnya ia boleh jadi tanda awal stroke yang serius. Stroke berlaku bila aliran darah ke otak terganggu, menyebabkan oksigen tak sampai ke bahagian penting dalam otak. Inilah punca anggota badan jadi lemah, sukar bergerak, malah boleh menyebabkan kehilangan daya ingatan dan penglihatan kabur. Kajian tunjuk lebih 70% kes stroke bermula dengan simptom kecil yang sering diabaikan oleh ramai orang. Langkah pencegahan bermula dengan kenal pasti tanda awal seperti kebas sebelah badan, sukar bercakap, muka sengit atau sukar mengimbangi badan. Jika alami salah satu tanda ini, segera dapatkan pemeriksaan doktor untuk tindakan awal. Amalkan gaya hidup sehat dengan kawal tekanan darah, kurangkan makanan masin dan berlemak, rajin bersenam, serta berhenti merokok. Jangan lupa pantau tahap gula dan kolesterol dalam darah. Elakkan stres berlebihan, rehat secukupnya dan pastikan tidur berkualiti setiap malam. Ingat, tindakan awal boleh cegah komplikasi serius yang boleh mengancam nyawa dan kualiti hidup. Jangan tunggu sampai badan tak boleh bergerak atau hilang kawalan. Bertindak sekarang untuk masa depan lebih sihat dan bebas dari risiko stroke.